Okay, so hari ni aku ada dekat Vespa punya booth di Art of Speed. So, Vespa dah lancarkan 3 buah model orang. Dia ada Sprint 180, Sprint Tech 180 dan juga Primavera 180. Jom kita tengok macam mana model dia. Okay, so ni adalah 3 model yang dilancarkan oleh Vespa pada hari ni. Okay, sebelah sana Vespa Primavera. This one Vespa Sprint S, this one Vespa Sprint Tech. So untuk Sprint Tech ni kita tengoklah dia dah menggunakan sistem keyless. Okay, actually untuk semua 3 model ni menggunakan sistem keyless So kalau kita buka dia, oh okay. Alright, dia menggunakan meter LCD berwarna lah. So lebih cantik kat sini. Okay, daripada lampu dia pun cantik. Lampu dia menggunakan lampu LED. Nampak daripada depan tu. Okay. Basically untuk design dia lebih kurang sama je, tetapi ada certain spek yang berbeza antara satu motor ni. So Vespa dia memang mengekalkan identiti dia lah. So untuk semua Vespa memang macam gini rupa dia lebih kurang. Okay, untuk motor ni korang tengok dekat bahagian depan dia kan, dia dah menggunakan sistem keyless lah. Okay, lepas tu dia jangkut kat sini. Ni standard untuk Vespa ataupun skuter. Kemudian dekat bahagian depan ada satu lagi compartment tau. Kita dah buka dia, kita tekan je, nampak dah terbuka. Korang nak letak phone ke apa semua boleh letak kat sini. Dekat bahagian dalam ni kan dia ada satu charging port USB Type A lah. Tadi gitu nampak. So that bila korang charge phone, kau terus letak je phone kat sini. Nak letak barang lain pun boleh letak kat sini lah. Kalau korang nak buka seat kan, dia ada manual. Manual tarik kat sini lah. Tarik situ, seat terbuka. Okay. Ataupun kalau korang tak nak pakai seat manual kan, korang boleh tekan kat sini lah. Okay. Dekat bahagian depan dia ni korang boleh tengok lah. Dia ada lampu kan, nampak? Ada lampu So kalau bawa waktu malam, memang cantik lah. Okay, ini adalah dia punya seat dia. Compartment dalam dia. Okay, untuk compartment dalam ni tadi macam aku tunjuk ada 2 cara nak buka dia. Okay, yang pertama, kita pakai tekan kat sini. Okay, kita tekan dia. Dia akan terbuka. Nampak? Okay, yang kedua, kita guna manual lah. Tarik dekat kunci bahagian dalam tu. Jadi ada 2 cara dia. Untuk compartment dia, aku rasa agak-agak boleh letak dalam satu biji helmet saja. Okay, aku rasa untuk helmet open face yang besar pun tak berapa muat lah mungkin. Okay, aku tak pasti lagi. Okay, dekat sini, tangki minyak dia. Dia bagi sekali dengan rack kat belakang sini untuk pemegang dia. Untuk Vespa Sprint Tech ni kan, dia menggunakan bahagian belakang dia menggunakan sistem brake disc Okay, untuk berbeza dengan Vespa Sprint S dan juga Vespa Primavera, this one dia datang dengan dual channel ABS. Yang belakang ni, yang sini dia datang dengan sistem brake drum saja. Ini datang dengan sistem brake disc lah. So bahagian depan dan belakang. Okay, dekat bahagian sini kan ada dia punya tempat penyangkut dah. Ni kalau tarik ni. Sangkutkan kat sini. Nampak tak? Okay, so untuk harga Vespa Sprint Tech ni dalam 22,000 plus. Okay. That one Vespa Sprint S dalam 21,000 plus. Primavera 21,000 plus juga lah. Okay, untuk apa yang bezakan antara Sprint S dan Sprint Tech ni yang aku nampak lah sekarang meter dia lah. Meter dia memang menggunakan meter LCD berwarna, tetapi design meter dia lain. Tak sama guys. Okay, nampak tu. Okay, untuk Sprint S ni pula kan, kita tengok lah. Kita try tengok compartment depan dia. Pun sama bahagian dalam dia. Ini manual dia untuk buka seat. Ini buka seat tekan button. Okay. Kalau nak manual tarik macam ni. Jangan tekan. Motor tak ada buka. Boleh lah, boleh. Oh, boleh lah. Baik. So dalam dia sama je lah saiz dia lebih kurang. Okay, tangki minyak dekat sini. Ada rack macam ini. Lampu dia pun lebih kurang sama saja. Bukan lebih kurang sama, memang sama lampu dia. Nampak? Silakan ada disc brake. Okay, tapi di sana tak ada disc brake lah. Itu saja. Dan yang membezakan lagi adalah meter dia lah. So meter dia lain. Tak sama Okay. Kalau kita tengok kan, dia punya lampu depan dia ni, dia datang dengan LED lah. So Vespa dia dah tak macam dulu lagi. Sekarang Vespa dia dah moden. Lampu depan belakang semua pakai LED. So lebih cantik, lebih terang lah. Okay, this one adalah Vespa Primavera 180. Okay, daripada segi fizikal kita boleh nampak lampu dia lain. Lampu ni bulat. Okay, lampu bulat. Yang ni lampu dia petak. Yang sana pun lampu petak. Tapi ini datang dengan lampu yang bulat. Okay, daripada ciri-ciri lain yang kita boleh tengok kan, aku rasa bahagian sini lebih kurang sama. Meter dia pun lebih kurang sama. Meter dia ni sama dengan Vespa Sprint S. Okay, dan bahagian dalam ni compartment dia pun aku rasa sama je. Okay, so sama, memang sama, exactly sama. Okay, kat sini ada penyangkut juga. Okay, sini pun boleh buka manual. Dekat bahagian dalam ada charging port USB Type A. Ini buka manual untuk buka seat. Okay, dekat bahagian depan ni pun ada tempat penyangkut juga. Nampak tu. Ada juga lah. So tak banyak sangat beza dia. Jom kita tengok compartment dalam dia.
Okay, kompartmen dalam dia pun lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama, memang sama je pun. Okay, tangki minyak kat sini. Dan this one dia tak menggunakan sistem brake disc lah. Dia menggunakan sistem brake drum saja. So that ABS dia hanya di daya hadapan sahaja. Okay, bagi aku Primavera ni design dia lebih soft lah. Kalau korang tengok warna dia kan. Ini warna brown, soft brown. Body dia pun warna soft brown. Dia bukan putih tau. Dia warna dia macam soft brown sikit. So lebih cantik lah. Okay, dia punya throttle pun korang tengok. Nampak tu. Dia punya set mirror pun cantik. Set mirror dia pun bulat. Okay, kalau yang belah sana set mirror dia petak. Ini set mirror dia bulat. Okay, kalau kita tengok Vespa Primavera ni, dia lebih kepada macam kosmetik dia lebih cantik. Okay, kalau tengok kat sana kan, kosmetik dia macam biasa je. Tetapi this one, kalau tengok dekat sini pun dia gunakan chrome. Okay, set mirror pun menggunakan chrome. Okay, ni pun menggunakan chrome. Tapi dia memang tak. Untuk rack dia pun pakai chrome juga, kalau nampak ni. Lining tepi dia pun pakai chrome. Nampak tak? So lebih cantik lah. Bagi akulah kan. Okay, so this one aku rasa untuk gadis-gadis memang cantik. Tetapi kalau korang maskulin sikit, korang boleh try Vespa Sprint S ataupun Sprint Tech. That one lah. Okay. Okay, so itu tadi adalah 3 model yang telah dilancarkan oleh Vespa, iaitu Vespa Sprint S, Vespa Sprint Tech dan juga Vespa Primavera 180. So kalau korang ada apa-apa nak komen tentang Vespa ni, komen je dekat bawah.